Okay Abah, ni adik dah buatkan akaun TikTok Abah ni. Nah. Okey, macam mana nak main TikTok ni? Main TikTok ni senang je Abah. Abah scroll je, scroll untuk tengok video. Terima kasih lah Long. Kawan-kawan Abah semua duk kutuk Abah tak main TikTok. Hei. Memang zaman sekarang semua main TikTok lah Abah. Yelah. Apa nama TikTok kamu Abah nak follow ni. Nama akaun TikTok adik? Cepatlah, apa nama TikTok kamu? Abah nak follow. Tak payahlah Abah. Kenapa tak payah pula? Takkanlah ayah sendiri tak boleh follow kamu? Sebab akaun TikTok adik private, jadi Abah tak boleh tengok pun. So tak guna. Ni. TikTok kata dia jumpa akaun dari konteks. Baguslah TikTok ni, dia sync sekali dengan konteks senang lah. Tak payah tengok Abah. Jangan tengok TikTok Along please. Dari apa yang kamu buat ni Long? Yang, sini. Kenapa? Ni kamu tengoklah anak kamu menari dekat TikTok ni. Ada bakat rupanya. Oh, inilah yang kau busy memanja dalam bilik. Katanya study. Rupanya duk buat TikTok. Itu Along buat pakai AI. AI tengkorak kau. Nah, sekarang kau tolong buatkan akaun TikTok untuk Mama juga. Mama nak follow kau, nak tengok semua video kau. Apa kau buat? Mama jangan main TikTok, Mama jangan main TikTok. Jangan.